Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan jawab soalan SPM 2022, kertas 2, soalan 9. Soalan 9 ialah soalan esei. So 9A, Raja 7.1 menunjukkan penggunaan beg udara dalam kereta yang mengembang secara automatik untuk melindungi pemandu ketika kemalangan. So dia bagi rajah ni. Hentakan yang kuat semasa kemalangan menyebabkan natrium azida dalam beg udara terurai serta-merta kepada natrium dan gas nitrogen. Gas nitrogen ini menyebabkan beg udara itu mengembang. Okey. Seterusnya, nyatakan jenis zarah dalam gas nitrogen. Tulis persamaan kimia bagi penguraian natrium azida. Hitung jisim natrium azida yang diperlukan untuk menghasilkan 56.4 desimeter cube gas nitrogen pada keadaan bilik untuk mengembangkan beg udara itu. Okey, so kalau perasan saya highlight setiap soalan yang dia minta. So nasihat saya, because this is soalan esei, highlight lah soalan yang dia tanya tu, sebab takut kita tak perasan soalan tu dan kita tak jawab part of the questions, which is rugilah. Okey. Okey, soalan pertama dia adalah nyatakan jenis zarah. Okey, jenis zarah dalam gas nitrogen. Okey, jenis zarah untuk gas nitrogen. You kena sedar bahawa gas nitrogen ini formula kimia dia N2. Okey, ingat tak kalau jawab jenis zarah kita kena ingat apa? Kita kena ingat zaim. Zarah sama ada atom, ion atau molekul. Atom dah tak mungkin dah, sebab ingat tak syarat atom? Syarat atom ada satu huruf besar saja. Sekarang nitrogen ni dia macam ni. Dia ada dua huruf besar. So atom dah tak mungkin dah. Okey, kalau ion pula syarat dia mesti ada logam dan bukan logam. Macam mana nak tahu dia logam? Biasanya logam ending dia UM. Natrium, kalium, magnesium, aluminium, ferrum, kuprum. Biasanya logam ini ending dia bila kita sebut dan kita eja UM ejaan dia kan. Okey, so ni nitrogen bukanlah. So what is nitrogen? Nitrogen adalah jenis zarah molekul. Itu je. Okey, so itu will be your first mark lah. Okey, markah kedua. Macam mana nak dapat markah kedua adalah berkaitan dengan soalan yang kedua, iaitu tulis persamaan kimia bagi penguraian natrium azida. Okey, natrium azida memang tidak dibincangkan dalam silibus kimia, tapi dia dah bagi guide pada you. Nampak tak kat atas ni? Dia kata hentakan yang kuat semasa kemalangan menyebabkan natrium azida, dia dah bagi formula natrium azida, terurai serta-merta kepada natrium dan gas nitrogen. Okey, so natrium azida ini akan menjadi bahan tindak balas lah. Bila dia kata terurai, kita kena letak arrow. Terurai kepada natrium. Okey, apa formula kimia bagi natrium? Na sahaja. Lepas tu, gas nitrogen tadi N2. Okey, natrium ni saya nak ingatkan, dia hanya Na sahaja. Jangan pergi letak cas. Bila yang kita nak letak cas, bila dia sebut ion natrium, baru ada cas kat sini. Sekarang dia tak sebut pun ion natrium, dia hanya sebut natrium sahaja. Dan persamaan kimia semua benda neutral, tak ada cas. Alright. Okey, so ini markah kedua you, sebab you telah menulis formula kimia, bahan dan hasil dengan betul. Okey, sekarang macam mana nak dapat markah ketiga? Markah ketiga adalah apabila you seimbangkan persamaan ini. Okey, macam mana nak seimbangkan persamaan ini? Kita bermasalah dekat nitrogen ni sebenarnya. Okey, nitrogen sebelum arrow adalah 3. Ada 3 atom nitrogen. Tapi selepas arrows, pada hasil ada 2 sahaja. So, macam mana kita nak jadikan bilangan nitrogen ini sama? Let's say saya letak 3 kat sini dan saya letak 2 kat sini. Apa kesannya? Nitrogen ni akan jadi 6 pada hasil, 6 juga pada bahan tindak balas. Okey. Tapi bila kita letak 2 di hadapan NaN3 ni, menyebabkan Na juga menjadi 2. Jadi kita perlu letak 2 kat sini lah. Okey, so dapatlah you markah ketiga untuk soalan ini. Okey, so dah settle dah. Persamaan kimia you dah seimbang. Dah tak ada masalah. Now, next one adalah 4 markah. Okey, so yang ini rugi kalau tak tahu buat soalan penghitungan. Okey, so kita rewrite persamaan kimia ini.
Alamak. Lepas tu kita tulis apa information yang diberi daripada soalan. Okey, yang pertama dia nak tahu jisim natrium azida. So jisim kita tanda soal lah. Okey. Dan dia bagi tahu ni. Ini apa ni? Ini isi padu gas nitrogen 56.4 desimeter cube. Okey. So lepas tu kita kena buat apa? Okey, kita guna kaedah tiang lah kaedah Cikgu Zulkifli Mahmud. Okey. Tapi macam sempit je. Okey, tak apa, kita try. Sini yang kita ada information kita letak sebelah kiri. Walaupun gas nitrogen ni adalah selepas arrow which is on the right side, tapi sebab kita ada information tentang gas nitrogen, kita akan letak dia di sebelah kiri of this tiang lah. Okey. Yang kita nak cari tu kita letak sebelah kanan. Okey. Nampak tak saya tak letak pun nilai 2 dan nilai 3 ni sebab itu tak perlu letak dekat sini. Okey. So kita ada isi padu gas nitrogen itu 56.4 desimeter cube. Okey, so kita nak buat apa dengan isi padu ni? Kita akan kira bilangan mol bagi gas nitrogen iaitu 56.4 desimeter cube bahagi 24 desimeter cube per mol. Okey, lepas tu, okey, kalau unit you tak tulis along the way tak apa. It's fine. Yang penting unit pada step yang terakhir. Okay, so tekan calculator. So you akan dapat 2.35 mol. Okay, lepas tu apa nak buat? Kena buat nisbah mol. Okay, nisbah mol tu rujuk kepada ni. Nombor di hadapan setiap bahan dan hasil ni lah yang berkaitan. So, kita sebabkan ni nitrogen punya, so 3 mol. Nitrogen nisbah dia 2 mol natrium azida. Ini secara teori based on persamaan kimia ni. Tapi dalam makmal dia hanya hasilkan 2.35 mol gas nitrogen. Jadi kita nak tahu kalau dia hanya hasilkan 2.35 mol gas nitrogen, berapa mol natrium azida yang digunakan sebenarnya. Okey, so apa nak buat? Ini saya letak sebagai A, ini B, ini C. So it is actually A darab B bahagi C. Okey. Okey, kejap saya try to kecilkan. Allah. Saya try to kecilkan benda ni. Okey. Okey. So A kita 2.35 darab 2 bahagi 3. Ni mol. Okey, so tekan calculator. Kita akan dapat 1.567 mol. Dia panjang lagi, 1.56666. Okey, so kita ambil let's say 4 angka bererti. Okey, lepas tu apa kita nak buat? Lepas tu barulah kita cari jisim natrium azida. Jisim natrium azida macam mana? Bilangan mol natrium azida darab dengan jisim molar. Darab dengan jisim molar bagi natrium azida iaitu 23 untuk Na plus 3 darab 14 gram per mol lah. Okey, saya tak tulis lah. Okey, guna calculator. So ini kita akan dapat 65. Okey, so 65 tu kali dengan 1.567 tu kita akan dapat 101.855 gram. Kalau you nak tulis contoh 101.9 gram pun boleh lah. Okey. So markah dia yang untuk soalan ni tadi ini dah 1. Ini 2, ini markah ketiga. Markah keempat bila you kira bilangan mol. Markah kelima bila you dapat nisbah mol. Markah keenam bila you dapat molar mass, jisim molar bagi natrium azida. Dan markah ketujuh adalah nilai bagi jisim natrium azida dan juga unitnya. So 7 markah kat situ untuk soalan 9A. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.